bercakap sikit-sikit tapi padu. Topik dia ialah khabar. Ringkas, santai dan senang faham. Jom kita mula. Ma huwa khabar? Apakah itu khabar? Khabar ialah isim yang menerangkan mubtada sehingga maknanya menjadi sempurna. Ini bermaksud khabar adalah pelengkap ayat dan biasanya datang dalam keadaan tiada alif lam, iaitu nakirah. Seterusnya, al-khabar yanqasimu ila arba'ati anwa'. Khabar terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, mufradan. Yang kedua, jumlah ismiyah. Yang ketiga, jumlah fi'liyah. Dan yang keempat, syibhul jumlah. Mari kita fahami dengan lebih lanjut berkenaan bahagian-bahagian khabar ini. Yang pertama, khabar mufrad. Ia bermaksud khabar yang datang dalam bentuk satu kalimah sahaja dan bukan ayat. Sebagai contoh, bagi isim mufrad, at-talibu mujtahidun. Isim musanna, at-talibani mujtahidani. Jamak muzakkar salim, at-tullabu mujtahiduna. Seterusnya, bagi bahagian khabar yang kedua adalah khabar yang datang dalam keadaan jumlah ismiyah. Contohnya, Fatimatu abuha mudarrisu. Fatimah bapaknya seorang guru. Jadi di sini abuha mudarrisu adalah khabar jumlah ismiyah. Seterusnya, bahagian khabar yang ketiga adalah khabar yang datang dalam keadaan jumlah fi'liyah. Ia di mana mubtada diikuti fi'il serta fa'il. Sebagai contoh, al-ummu tatbahu al-aruzza. Ibu menanak nasi. Tatbahu al-aruzza di sini merupakan khabar jumlah fi'liyah. Seterusnya ialah khabar syibhi jumlah. Khabar syibhi jumlah terbahagi kepada 2, jar wal majrur dan zaraf. Kita pergi kepada contoh jar wal majrur. Min, bi, li, ka, ala, an dan illa. Zaraf pula terbahagi kepada 2, iaitu zaraf makan dan zaraf zaman. Zaraf makan ialah zaraf masa. Contohnya seperti al-an, ghadan, amsin, asbahan, masaan dan banyak lagi. Zaraf makan pula ialah zaraf tempat. Contohnya fauqa, tahta, amama dan lain-lain. Kita pergi kepada ayat contoh kepada khabar syibhi jumlah. Contoh yang pertama ialah jar wal majrur. Contohnya ialah al-kitabu ala tawilah. Ala tawilah ialah khabar syibhi jumlah. Contoh kepada zaraf zaman pula ialah as-salatu ba'dal fajr, yang bermaksud solat selepas fajar. Ba'dal fajri khabar kepada syibhi jumlah. Seterusnya ialah khabar zaraf makan. Contohnya at-tayru fawqa syajarati, yang bermaksud burung di atas pokok. Fawqa syajarati ialah khabar kepada syibhi jumlah. Seterusnya, i'rab al-khabar. Yang pertama, khabar mufrad. Contoh ayat, at-talibu mujtahidun. Mujtahidun sebagai khabar, jadi i'rabnya khabar marfu' wa alamat raf'uhu dhammah az-zahirah. Yang kedua, jumlah ismiyah. Contoh ayat, Fatimatu abuha mudarrisu. Fatimah sebagai mubtada, khabarnya adalah abuha mudarrisun. Abu, i'rabnya mubtada sani marfu' wa alamat raf'uhu al-waw li'annahu minal asma'il khamsah. Ha, dhamir muttasil mabni fi mahalli jar
مضاف إليه. مدرس خبر مبتدأ مرفوع بالضمة. Yang ketiga, jumlah fi'liyah. Contoh ayat, Al-ummu tatbuhu al-aruzza. Al-ummu sebagai mubtada. Tatbahu i'rabnya fi'il mudhari' marfu' bid-dhammah. Al-aruzza maf'ulun bih mansub bil fathah. Dan yang terakhir, shibhu jumlah. Contoh ayat, Al-kitabu ala tawilah. Al-kitab sebagai mubtada, ala tawilah sebagai khabar. Ala harfu jar dan at-tawilah isim majrur wa alamat jarruhu al-kasrah az-zahirah.